Assalamualaikum, hai, jumpa lagi di channel YouTube saya Ayu Afar Family. So hari ini saya nak buat perkedel ubi kentang. Okeylah, jom kita tengok apa je bahan dia yang sudah saya sediakan. Okey, ini ubi kentang saya sudah basuh dan lepas ni siap untuk digoreng. Dah basuh, dah cuci bersih. Di sini ada daun sup campur dengan batang bawang. Ini ada bawang merah, ada bawang putih. Ini ladaku, merica bubuk. Okeylah, sekarang saya nak iris dia punya bawang merah dengan bawang putih. Lepas ni saya goreng. Okey, ini bawang dia sudah siap saya potong-potong. Sekarang mari kita goreng dia punya bawang putih dan bawang merah. Okey, sekarang mari kita tumis dia punya bawang putih, bawang merah sehingga dia menguning. Kita goreng ini bawang putih dan bawang sudah menguning. Sekarang boleh saya angkat. Dah siap untuk diangkat. Okey, mari kita angkat. Kentang sampai dia punya empuk. Kita goreng. Kita goreng sampai dia empuk. Okey, ubi kentang dah masak. Sekarang mari kita angkat. Kita angkat. Okey, batu giling dah standby. Sekarang saya giling ke atas ni. Kita giling kat sini. Kita lenyek-lenyek. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, empuk. Waduh, panas. Kita giling dia. Kita lenyek. Oh, lembut tadi. Ubi kentang petang. Okey, sekarang dah siap lenyek. Saya masukkan lagi penyedap rasa, garam, bawang goreng, daun sup, ladaku. Okey, sekarang kita lenyekkan. Mari kita gaulkan. Gaul. Kita gaulkan sampai dia sebati. Ini perkedel ubi kentang. Okey, sekarang sudah sebati. Kita tes rasa. Okey, sekarang siap saya bulat-bulatkan. Okey, tangan saya sudah basuh. Sekarang mari kita bulat-bulatkan. Lepas ni kita goreng. Ini dah siap satu. Cantik.
buat sampai siap. Okey, ini dapat pergedel saya semua. Sekarang saya nak goreng deh. Banyak. Ini semua dapat deh. Dan sebelah deh telur ada 2 biji. Saya letak sedikit cukup rasa. Okey, sekarang mari kita goreng. Okey. Sekarang kita mari nak goreng deh. Kita goreng pergedel. Satu, dua, tiga, 4, 8, 9, 10 kita goreng. Blender kita untuk stok. Kita goreng yang ini dulu. Oh. Okey, minyak sudah panas. Sekarang mari kita goreng. Kita guna api yang sangat kecil. Okey. Pergedel kita dah masak. Bolehlah kita angkat. Dah kuning dah. Sangat cantik. Tak ada pecah. Sangat cantik. Okeylah, mari kita angkat. Kita angkat. Sangat cantik. Kita habiskan menggoreng deh. Kecilkan api. Tak boleh besar. Okey. Kita masak 10. Yang blender kita untuk stok. Kita banyakkan telur dia sikit. Saya guna sudu. Okey, dah selesai. Kita tunggu dia punya yang kedua. Yang ini yang pertama tadi cantik, tak ada pecah. Okey, dah masak yang kedua. Sekarang mari kita angkat. Cantik, tak ada pecah. Sangat cantik. Kita goreng 10. Okey, ini cantik. Okey, terima kasih yang sudah menonton video saya. Dan jangan lupa subscribe, like dan komen. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi di video saya yang selanjutnya. Okey, bye-bye.